Balik pun. Ibu. Cikgu kata aktiviti hari Jumaat tukar pada hari Khamis. Jumaat tukar Khamis? Mak dah cakap dengan bos dah. Ambil mak nak cuti hari Jumaat. Macam mana boleh pula tukar hari Khamis? Cikgu kata pihak sekolah berdapat arahan. Tak boleh macam ni. Aduh. Macam mana cikgu ni? Banyak ni kerja hari ni. Kenapa baru sekarang? Aduh. Saya belum sempat lagi jelaskan apa-apa. Arahan baru je datang petang tadi. Mahkamah Kesantunan Bahasa kini bersidang. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada hari ini, Mahkamah akan membicarakan satu kes yang semakin kerap berlaku dalam masyarakat kini, khususnya dalam komunikasi digital. Kes ini melibatkan seorang ibu bapa yang menghantar mesej dalam kumpulan WhatsApp PIBG sekolah dengan menggunakan bahasa yang kasar, huruf besar sepenuhnya, serta nada yang dianggap menghina seorang guru. Mesej tersebut berbunyi, "Kenapa baru sekarang cikgu bagi tahu? Senanglah cikgu ubah masa ikut suka hati." Akibat mesej tersebut, berlaku pertengkaran dalam kumpulan WhatsApp. Guru berasa malu kerana ditegur secara terbuka, manakala ibu bapa lain mula memberi pelbagai komen sehingga keadaan menjadi tidak terkawal. Persoalannya, yang akan diputuskan dalam mahkamah ialah, adakah tindakan tertuduh melanggar prinsip kesantunan berbahasa? Mahkamah menjemput pendakwa raya untuk mengemukakan hujah. Yang Arif, pihak pembela tidak menafikan bahawa mesej tersebut agak kasar. Namun begitu, kita juga perlu melihat daripada keadaan dan sudut seorang ibu yang terlalu risau akan anaknya. Ya, pada hari kejadian, jadual aktiviti sekolah telah pun berubah pada saat-saat akhir dan saat-saat yang genting. Dan ramai ibu bapa terpaksa mengubah jadual kerja masing-masing. Dan ini sangatlah merugikan mereka. Dan tertuduh berasa kecewa hingga menyebabkan beliau bertindak melulu mengikut emosi. Namun begitu, emosi bukanlah alasan untuk menghina ataupun melukakan hati sesiapa. Kami hanya memohon mahkamah untuk mempertimbangkan bahawa tertuduh tidak berniat menjatuhkan maruah seorang guru. Beliau hanya gagal mengawal cara penyampaian beliau. Kami akan membuktikan bahawa komunikasi digital mudah disalah tafsir kerana tiada intonasi suara, mimik muka dan bahasa tubuh yang dapat dilihat. Sekian dari saya. Terima kasih Yang Arif. Pihak pendakwa mendakwa bahawa tertuduh jelas melakukan komunikasi yang tidak santun. Izinkan saya mengemukakan bukti pertama. Ini merupakan tangkap layar mesej oleh tertuduh yang berbunyi, "Kenapa baru bagi tahu sekarang? Senanglah hati cikgu nak ubah-ubah masa." Yang Arif, dalam komunikasi digital, penggunaan huruf besar membawa maksud seseorang yang menjerit. Jadi, penggunaan 3 tanda soal atau 3 tanda seru pula menunjukkan kemarahan yang melampau. Lebih memburukkan keadaan, mesej ini dihantar dalam kumpulan WhatsApp yang mempunyai ratusan ahli. Jadi, guru bukan sahaja menerima teguran, malah maruahnya juga turut tercalar kerana dipersoalkan di hadapan semua orang. Sekiranya tertuduh benar-benar mahu mendapatkan penjelasan,
beliau boleh menghubungi guru secara peribadi. Akan tetapi, beliau lebih memilih untuk memalukan guru secara terbuka. Jadi, perbuatan ini jelas melanggar prinsip kesantunan kerana bahasa bukan sekadar menyampaikan maklumat, tetapi juga mencerminkan adab dan penghormatan terhadap individu lain. Pihak pendakwa akan membuktikan bahawa tindakan tertuduh telah mengancam air muka guru serta mewujudkan konflik yang tidak sepatutnya berlaku. Baiklah. Terima kasih Yang Arif. Saya mengaku bahawa mesej itu saya yang hantar. Dan saya benar-benar kecewa pada hari itu. Sebab saya nampak je anak saya balik dari sekolah bagi tahu tentang aktiviti tersebut tukar pada hari lain. Dan saya pula telah memohon cuti kepada bos saya. Jadi saya rasa yang usaha saya ini tak dapat dihargai. Jadi tanpa berfikir panjang, saya pun type lah. Kenapa baru perasan sekarang cikgu dan semua tu. Jadi ketika itu, saya hanya ingin cikgu membaca mesej saya dengan segera supaya saya dapat mendapat penjelasan cikgu dengan baik. Dan selepas saya membaca mesej saya tersebut, saya tak sedar penggunaan huruf besar itu melambangkan yang saya ni tengking. Jadi saya ingin memohon maaf kepada guru tersebut. Yang Arif, saya pula ialah guru yang menerima mesej daripada ibu bapa tersebut. Sejujurnya, masa saya baca mesej tu, saya memang terkejut. Ketika itu, saya sedang menyimak kertas murid-murid saya. Tiba-tiba, telefon saya berbunyi. Apabila saya cuba membuka mesej tersebut, saya nampak banyak huruf besar dan tanda seru. Jujur, saya rasa seperti sedang dimarahi secara terbuka di hadapan semua ibu bapa dalam kumpulan tu. Jadi sebenarnya, saya memang ingin memberikan penjelasan. Saya faham ibu bapa mungkin kecewa ataupun keliru dengan perubahan jadual tersebut. Namun, sebelum saya sempat membalas, ramai pula ahli kumpulan lain dalam grup tersebut sudah mula memberi komen. Ada yang cuba pertahankan saya, ada juga yang terus menyalahkan saya. Jadi, keadaan dalam kumpulan tu menjadi semakin tegang dan saya berasa sangat tidak selesa. Jadi, sebagai seorang guru, saya sentiasa terbuka untuk menerima teguran. Saya tahu bukan semua keputusan yang dibuat akan memuaskan hati semua orang. Tapi saya benar-benar berharap setiap teguran disampaikan dengan cara yang lebih baik, cara yang lebih berhemah dan dapat menghormati semua pihak. Jadi kalau ibu bapa itu menghubungi saya secara peribadi, pastinya saya akan menerangkan bahawa perubahan itu dilakukan atas arahan daripada pihak pentadbir. Saya juga sentiasa sedia untuk berbincang dan mencari jalan penyelesaian bersama. Jadi pada pendapat saya, perkara ni sebenarnya tidak perlu pun dibesar-besarkan. Dengan komunikasi yang sopan dan saling menghormati, saya percaya salah faham ni boleh diselesaikan tanpa perlu menjatuhkan ataupun memalukan maruah sesiapa. Yang Arif, saya juga merupakan ahli kumpulan WhatsApp EIBG tersebut. Ketika mesej itu dihantar oleh guru, suasana kumpulan tersebut menjadi lebih tegang apabila guru tersebut menggunakan bahasa yang tidak sepatutnya dan penggunaan huruf besar dan bertanda baca yang tidak sesuai dalam ayat tersebut. Dia seolah-olah guru tersebut sedang memarahi ibu bapa yang berada dalam WhatsApp tersebut. Dan ada juga ibu bapa yang menyokong guru tersebut dan ada juga yang mempertahankan guru tersebut. Terdapat saya juga berasa sangat terkejut dan kecewa terhadap tindakan guru tersebut. Dan saya berpendapat bahawa perkara itu dibincangkan secara pribadi dengan guru, keadaan tidak menjadi seteruk itu. Akibatnya, kumpulan WhatsApp yang sepatutnya digunakan untuk berkongsi maklumat di sekolah menjadi tempat pertengkaran di media sosial. Yang Arif, dari sudut ilmu kesantunan berbahasa, tindakan tertuduh jelas
melanggar beberapa prinsip. Pertama, ialah maksim santun oleh Nietzsche. Prinsip ini menuntut seseorang meminimumkan kerugian kepada orang lain. Kedua, ialah teori Brown dan Levinson. Guru mempunyai air muka positif, iaitu keinginan untuk dihormati oleh masyarakat. Apabila ditegur secara terbuka dalam aplikasi WhatsApp, air muka positif guru tersebut telah pun terancam. Selain daripada itu, komunikasi digital turut melibatkan unsur bukan verbal. Huruf besar membawa maksud menjerit ataupun memarahi. Penggunaan tanda seru yang berlebihan pula menunjukkan kemarahan. Semua unsur ini menyebabkan mesej menjadi lebih agresif walaupun tanpa bersuara. Kesimpulannya, komunikasi yang santun bukan hanya bergantung pada isi mesej, tetapi juga cara mesej itu disampaikan secara verbal maupun bukan verbal. Setelah meneliti hujah kedua-dua pihak, keterangan saksi dan pendapat pakar bahasa, Mahkamah mendapati bahawa tertuduh mempunyai hak untuk menyuarakan rasa tidak puas hati. Namun demikian, hak tersebut mestilah digunakan dengan penuh adab dan kesantunan. Mahkamah memutuskan bahawa tertuduh telah gagal mengawal bahasa dan emosi sehingga menimbulkan salah faham, menjatuhkan maruah guru serta mencetuskan konflik dalam kumpulan WhatsApp. Mahkamah ingin mengingatkan bahawa media sosial bukanlah tempat untuk memalukan seseorang secara terbuka. Sekiranya berlaku sebarang masalah, utamakan komunikasi secara peribadi dan gunakan bahasa yang sopan. Ingatlah bahawa kata-kata yang ditaip mungkin hanya mengambil beberapa saat, tetapi kesannya terhadap maruah seseorang boleh berpanjangan. Dengan itu, Mahkamah mendapati tertuduh bersalah kerana melanggar prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi digital. Sebagai hukuman simbolik, tertuduh diarahkan untuk membuat permohonan maaf secara terbuka pada guru dan mengikuti program kesedaran kesantunan berbahasa digital. Mahkamah ditangguhkan.